Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini. Syukur kita masih sihat dan Allah beri kita kesihatan. Alhamdulillah. Hari ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda yang kita bincang hari ini adalah tentang hamba yang melahirkan tuannya. Ya. Kadang-kadang kita berbincang dengan kawan-kawan, dengan sahabat, mereka tak percaya. Bila kita sebut tentang kita kena jaga akhir zaman ni supaya tidak ada yang melahirkan tuan, orang marah sebab kita kena jaga mulut dan sebagainya. Sedangkan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita berada di akhir zaman, kita kena jaga jaga anak-anak kita, jaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadikan ciri-ciri itu ada dalam keluarga kita, supaya kita tidak menjadikan keluarga kita persis seperti yang apa Rasulullah sebutkan. Berhati-hati, kita kena jaga keluarga dan jaga iman kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, qala fa akhbirni an sa'ah, qala al-mas'ulu anha bi'a'lamin min as-sa'il, qala fa akhbirni an amaratiha, qala an taliddal ummata rabbataha. Maksud daripada hadis ni, Jibril bertanya, kabarkan aku tentang kiamat, kabarkan tentang kiamat, as-sa'ah itu kiamat. Maka jawab Rasulullah, orang yang bertanya tentulah lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dan Jibril bertanya soalan kedua, iaitu qala, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Dan Nabi menjawab, apabila seorang hamba melahirkan tuannya, iaitu Sahih Muslim. Yang mana kita maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan bahawa perkara itu akan terjadi bila ada ciri-cirinya. Dan kita lihat hari ini ciri-cirinya, jika ada, kita kena berhati-hati, berwaspadalah. Mana yang kita lihat sekarang ni, ramai anak-anak muda suka bermedia sosial, sampai tak buat kerja rumah. Siapa yang buat kerja rumah? Ibu dia. Dia duduk dalam bilik buat media sosial. Maknya sampai tak senang tangan, tak menang tangan, nak basuh pinggan, nak masak nasi, nak basuh kain, memah rumah. Anak duduk dalam bilik tunggu nak makan. Jadi kita kena hati-hatilah, jangan sampai ciri-ciri itu ada dalam keluarga kita. Jangan sampai ciri-ciri itu ada dalam zaman kita ni. Kita memang berada di akhir zaman, sebab itu kita kena hati-hati. Bila kita cakap, kadang-kadang orang marah, orang cakap, orang tak setuju, tapi kena difahamilah betul-betul, apa yang Rasulullah beritahu tu. Bukan kita yang cakap, bukannya saya yang cakap, Rasulullah yang bagi tahu. Wallahu a'lam.